Assalamualaikum semua. Saya Adrina Adani dan dua rakan saya lagi. Saya Naira dan saya Batisha. Rakan-rakan tahu tak, Malaysia ada banyak kuih tradisional yang masih menjadi kegemaran ramai dari dulu hingga kini. Contoh dia macam kuih koci, kuih seri muka. Dan menu kami pada hari ini ialah buah Melaka melaka dan dan kuih lompang. Naira, apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk masak buah Melaka? Senang je. Bahan-bahan yang perlu digunakan untuk memasak buah melaka ialah cawan tepung pulut, 2 sudu besar tepung beras, gula melaka yang telah dipotong, extra air daun pandan, sedikit pewarna hijau dan kelapa parut yang telah diletakkan sedikit garam. Naira, macam mana kita dapat ekstra pandan ni? Mudah sahaja. Kita perlu hiris daun pandan ni kecil-kecil. Kemudian letak di dalam blender dan letak sedikit air. Kemudian kita tapiskan daun pandan ni untuk mendapatkan air daun pandan. Oh, macam tu. Jom kita mulakan. Mula-mula ambil tepung pulut. Kemudian masukkan tepung beras ke dalam tepung pulut. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit ekstrak daun pandan. Kemudian kita cubit sedikit dan ketelkan dia pada sini. Sementara itu, bolehlah kita panaskan air untuk merebus buah melaka. Air dah mendidih lah. Lah. Kita dah boleh masukkan dah ni. Masukkan pelan-pelan. Masuk secara perlahan. Jangan campur. Macam mana nak tahu dah masak? Senang je. Kita tunggu saja dia timbul. Oh. Dah timbul lah. Jom angkat. Naira, Badrisha, kita ada lagi satu menu kan? Lah. Kuih lompang. Gula merah. Apa bahan-bahannya? Bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat kuih lompang gula merah ialah 2 cawan tepung beras, 1,5 sudu besar tepung ubi, 3 cawan air gula merah yang telah direbus dengan daun pandan, air kapur,
Dan kelapa parut yang telah tambahkan dengan sedikit garam. Cara-cara untuk buat kuih lompang ialah masukkan tepung beras, masukkan tepung ubi, letakkan 1 sudu besar air kapur, dan letakkan air gula merah sedikit demi sedikit. Sementara mereka meratakan adunan, kita oleskan minyak di acuan. Kita panaskan acuan lebih kurang 3 minit. Kawan-kawan, acuan kita dah panas lah. Mahal lah. Ada ketua. Buang perlahan tau. Tisha, macam mana nak tahu kuih ni dah masak? Lebih kurang selama 20 minit. Dah 20 minit dah? Mesti kita ni dah masak. Jom kita buka. Wah, menjadilah. Yeay, dah jadi. Jadi. Yeay. Tapi kita tak gagal. Lepas dah sejuk. Maksudnya kita dah boleh keluarkan kuih pada acuannya. Jom. Seterusnya, barulah kita boleh letakkan kelapa. Barulah sedap. Jemput makan Nadina dan Naira. Terima kasih, Mak Tisha. Wah, nampak sedap dah kuih ni tadi. Tunggu. Kita kena baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin.
betul.